pergi hostel tu. Jom kita cari bus atau underground lah. Kita dah sampai Bayswater Station. Sekarang ni kita jalan sampai ke hostel. Rasanya depan tu lah. Smart High Park tu. Nampak tak? Dekat je lah daripada stesen. Kita orang dah sampai dekat hostel untuk malam ni. Tapi tak boleh check in lagi lah. Kita tak boleh masuk. Tapi dia bagi kita orang letak beg dekat locker dengan mandi apa semua kan. Kita dah mandi selesai semua. So kita jamah dulu, makan dulu. Lapar agak perut ni kan. So kita makan dulu baru kita pergi jalan-jalan London City. Okay. Hai semua, sekarang kita orang nak pergi the iconic lah, tempat wajib pergi dekat London ni kan, which is macam London Eye, Big Bang, bla bla bla, Buckingham Palace kan. So kita orang sekarang dekat Queensway tau. Tak tahu lah ni, aku dengar info je lah, Queensway ni macam tempat orang Melayu lah, orang Malaysia kat sini banyak. Jadi kita orang dekat Queensway Station untuk naik underground. Let's go. Kau nak tahu lah, aku tahu lah, aku rasa tahun lepas aku pergi sama je. Hari bulan semua sama ke tak di London dengan Edinburgh. Tapi diorang musim macam panas ke aku yang tak tahu kan. Sebab tahun lepas aku pergi gila sejuk je semua kat sini. So banyak prepare baju-baju sejuk lah. So kali aku keluar macam ni, aku letak inner dalam pun dah panas tu. Kau tengok Zafri belakang lagi berlecak siap dia. Memang kalau kau tengok kat sekeliling ni, semua orang santai-santai je duk tengah panaskan badan orang. Tapi the nice weather lah sebenarnya. Tak perlu nak hadap benda-benda sejuk ni kan. Sini panas lah, macam Malaysia, jalan-jalan Malaysia. KL. Right, kita orang duit nak pergi Buckingham Palace. So dia dah sampai, aku tunjuk. Okay, kita orang dah sampai kat Buckingham Palace. So ini lah, ramai tu orang, serius, ramai gila. Wih, burung. Aku ngelak burung tu. Serius ramai gila orang. So korang kalau datang London dekat Buckingham Palace ni, so kalau kau menghadap Buckingham Palace, belah kiri dia kau jalan sini, kau akan nampak kolom ni. Tiang ni dia tulis Malay State. So maknanya dia kan British kan pernah jajah negara kita kan. So dia akan letak negara-negara yang dorang dah bagi merdeka. So kat sini lah, kira tanah Melayu dah merdekar. Okay, kita dah lepas Buckingham Palace tu, kita orang jalan kaki pergi ke St James Park. So depan ni lah, kejap lah, 2 minit je. Yang ni semua St James Park lah, paling besar lah, park paling besar kat London. So sebabkan kepanasan tadi tu, kau tengok Zabri Okey Doraemon baik. Kau ada okey Doraemon. Pakai baju umrah terus mat. Melecak dia. Jom. Bila tengok ramai-ramai kids macam ni kan, mulalah teringat kat Aurora. Kan syok lah Aurora. Kalau boleh bawa Aurora kat sini kan syok. So basically dia punya macam tempat-tempat ikonik kat London ni kan. Ni aku punya road lah. Aku akan start daripada Buckingham Palace tadi. So kat situ, daripada aku punya hostel dekat Queensway, just naik underground.
sampai ke apa? Buckingham Palace. So kat sini terus walkable lah. Kau boleh berjalan je. Kau boleh jumpa semua daripada kita orang jalan ni. Boleh jumpa sampai ke Big Ben, Tower Bridge, bla bla bla. So sekarang ni kita orang pergi satu point ke satu point. Sekarang ni second point dekat St. James Park. So next kita akan pergi ke Horse Guard House yang bergambar dengan pengawal naik kuda tu kan. So let's go. So tak boleh lebih daripada garisan ni lah. Baik. Dia marah dul. Dah apa dia kena marah ni? Aurora ada di mana-mana. Lepas tu jalan daripada Horse Guard House tadi tu dalam 5 minit kita sampai Trafalgar Square. So ini dia Trafalgar Square. Kita sekarang tengah naik Waterloo Bridge. Tapi cuaca panas sangat lah tu. Kita banyak stop lah. Kita kena tidur dulu rasa. So ni pemandangan dia. Mood tak ada lah nak buat vlog. About. Ready, here we go. This one goes out to you. 1, 2, 1, 2, 3. Don't stop me, don't stop me, don't stop me. Hey, hey, hey. Don't stop me, don't stop me. Don't stop me, don't stop me. Have a good time, good time. Don't stop me, don't stop me. Too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. Keep going. Hey, how about we stop? Everybody say yeah! Yeah! Sekarang kita orang dekat London Eye, entrance untuk London Eye. Ramai orang beratur nak naik. Harga tak tahu lah berapa kan. Tapi bawa naik. Kita naik AICT je orang naik. Tapi ramai tu orang beratur. So dah sampai dekat spot yang tempat yang spot menarik lah untuk ambil gambar. So dia boleh nampak London Bridge ni dengan Big Ben kat sana. So kita orang pun tak larat lah nak jalan ni. Ni balik lah. Balik hostel. Sekarang tengah jalan atas London Bridge. So ada London Bridge ni kita boleh nampak. Nampak tak? Tu London Eyes. Boleh nampak London Eyes. So depan ni Big Ben. Semua apa ni, sekarang baru pukul 7 lebih lah kat sini. Aku lapar nak makan Maggi, baru tidur. Sapri dia tengah dengkor lagi. So ni je lah aku masak dendengnya berapi ni, panaskan. And then aku masak Maggi, nanti aku tunjuk. So aku bawa ni je, apa ni, portable rice cooker ni. Senang aku masak Maggi rami lah. Layan tu makan lapar-lapar ni. Lepas makan tadi, aku keluar lah kejap jalan-jalan. Sekarang pukul 8 lebih kurang, pukul 8. Jom kita jalan bandar Queensway ni. 8 malam tau, 8 pagi. Sini sunset pukul 8.45 macam tu lah. So dia dah start senja lah. So kau boleh tengok. Pun tengah cari freeze magnet lah. Sebab ada yang order juga freeze magnet setiap negara kan.
Jadi tu lah, aku punya tinjau macam ni kan. Macam ni lawa-lawa juga. Banyak juga lawa kat kedai ni. Harga dia 3, 4, 5 pound je. Kalau macam dekat Edinburgh mahal tu, 3, 10 pound. Semua macam-macam juga lah di sini kan. Harga mahal lah. Kita cari. Tadi aku masuk satu kedai ni kat area sini. Pasal dekat area tu, Queensway Market tu, warna kuning tu. Aku pergi sana, lagi murah dia bagi ke tak. Tapi sebab kan aku lama lagi kat London ni. Bukan lama lah, maksud aku ada 2 hari lagi. So aku tak nak terbulu-bulu lah. Dia bagi, dia kat situ kan tadi 3-5 pound. 3-5 pound. Lepas tu dia cakap aku for Malaysia 8. For Malaysia dia bagi 8 harga 10 pound dia kata. Lepas tu time aku nak keluar tu dia cakap 12 untuk 10 pound. 12 fridge magnet 10 pound. Murah teruk je. Tapi aku tak beli lagi lah di luar. Sebab aku fridge magnet dia pun padan pula dengan harga kan. Sebab tak berapa nice sangat. So aku nak cari yang paling nice sekali. Okay. Sekarang macam dekat mini market dia. Apa? Sainsbury. Tak tahu lah. Pernah berlupa. So ada jual lah barang-barang basah. Macam cendawan ni 1.7 pound. Okay lah kalau tu nak masak-masak kat hostel kan. Cuma buah mandarin ni 1.5, lebih kurang dalam 6 ke 7 ringgit lah. Okay lah tu. Kat Queensway ni banyak makanan Melayu lah. Misal satu aku jumpa kedai Melayu, Mat Saleh Kopitiam. Menu dia ada nasi ayam, rojak apa semua. Aku tengah cari, kalau ada cendol memang aku beli lah. Tak ada cendol. Aduh, kat London pun teringin cendol. Oh ni lah Mat Saleh. Ni macam kenal dia, Ali Mutu Akyong cakap Kota Damansara. So kita nak keluar lah. Hi, good morning geng. Sekarang kita dah check out daripada Smart iPark ni. So sekarang pukul 9.20. Aku bangun lambat sikit lah tadi apa ni. So dia pukul 10 dah kena check out. So lepas ni mungkin kita orang ke hostel dulu. Kita orang tidur satu malam lagi dekat London. So kita orang tidur hostel satu lagi. So kita dah check out. Dan kita tinggal kita punya jejak kat sini. So next time kalau datang korang boleh cari lah kat sini kan, sebelah receptionist ni. So aku ada letak ni. Hopefully ada lagi lah, 5 tahun lagi je kan. Artapen was here. Kita orang on the way jalan kaki je lah. Aku tengok tadi dekat map 21 minit je kita punya hostel untuk second night dekat London ni. So tadi pagi dia buat experience baru lah, Zafri. Dia buat solo travel lah. Aku tidur, dia bangun pukul 6 pagi tu. Dia keluar pagi 5. Dia keluar pergi naik underground, pergi Big Bang balik. Mungkin dia tak puas hati aku, tak gambar tak cantik kat Big Bang kan. Lepas tu dia nak balik tau. Dia balik, dia salah naik train lah coy. Dia salah naik line lah. Lepas tu macam nak datang kat Bayswater ni kena naik Circle Line. Dia pergi naik District Line. Nasib baik tak sampai gurun. Iyalah. Tapi good. Nice try.
Betul tak Zab? Okey je. Macam KL je. Cuaca Malaysia. Okay, kita dah sampai dekat Safe Stay Homestay kat Kensington. So kita try untuk letak beg dulu. Tengok dia macam pedalaman ke lah, ke dalam. Dekat hostel ni kan tak nice lah sebab local dia kita kena bayar kan. Macam kat Hyde Park Inn tadi local tak perlu bayar pun. Dia suruh aku scan QR apa semua tadi. So ini dia punya lounge room. Lepas tu ada breakfast, receptionist. So check in pukul 3. Tengok kena bayar berapa. Hello. Kita orang dah ni kat hostel lagi lah. Sekarang pun dah pukul 10.30. Kita orang check in pukul 3. Jadi biasa hostel ni bagi je kita letak for free lah untuk kita punya backpack apa semua kan. Tapi yang ni kena bayar mahal tu. Dua bag je dah 13.9 pound. Lebih kurang dalam RM70 lebih. So sekarang ni kita orang tersadar sekejap untuk memikir mencari tempat-tempat yang murah ataupun free untuk kita letak baggage ni. Sambil tu makan ni apa ni, kacang tumbuk. Zab bawa, kau tengok Zab tengah simpan barang-barang dia. Maggi 3 pack rupanya dia beli. Dan dia tak buka elok-elok. Tapi Zab is the best. Buang baju. Zab nak buang baju. Buang baju. Sebab berat. Apa lah, macam mana, inilah hidup. Okey, kita orang nak pergi ke Tower Bridge. So turun dekat Tower Hill. So let's go. Kita cari. Yang ni kalau tak pergi kira tak sampai London lah, Tower Bridge ni. Welcome to the Tower of London. Jadi sebelum kira dalam perjalanan nak ke Tower Bridge ni, kita akan berjalan sebelah Tower of London. So ni this is the Tower of London. Macam istana kat kan, zaman dulu kan. So macam biasa sekarang pun dah pukul 12 tu tak silap aku. Cuaca panas gak. Okey lah, tak panas macam semalam. Dia panas tapi ada angin okey lah. Inilah suasana ke atas jabatan Tower Bridge ni. Ramai orang. Ini pemandangan daripada Tower Bridge. Sekarang kita dekat center of the Tower Bridge. Nampak ni. Macam ni lah nanti kalau dia terangkat. Ni tengah-tengah dia. Tapi dan kot, tak ada pun kapal besar nak lalu sini. Kita dah sampai dekat tempat spot ambil gambar Tower Bridge. So let's take a picture, take a photo. Kita orang dah selesai Tower Bridge. Member nak makan lah kat Coop. Jom kita pergi sana Zak, ambil gambar dulu. 1, 2, 3. Kita orang sekarang dekat Hayes Galleria. Aku pun tak tahu sebab daripada Tower Bridge tu kita orang jalan nak pergi Borough Market. So tiba jumpa. So kita berhenti buat macam lawa tau. Kalau nak ambil gambar ke kan dekat Hayes Galleria ni. So kita pun tak tahu ada apa. Just nampak lawa, kita berhenti je. Sebab kau nampak view belakang. So sekarang ni kita orang on the way nak pergi Borough Market. Ya, kita jamah-jamah kat situ kan. Mana apa makanan sedap kat situ.
Orang dah sampai Boro Market. Memang ramai gila orang. Cuba tengok. Ramai gila orang. Kita tengok, kita cek makanan dulu. So Zak refill air dulu. Lagi ada tempat refill air, water cooler. Supermarket yang sebenar. So kat sini aku nak cari, sama tahun lepas aku makan kat coklat strawberry tu. Tapi sebab that time buat musim sejuk, so cepat sangat keras coklat dia. So ni dah musim panas ni, dia dah panas, aku rasa lambat sikit lah coklat tu nak keras kan. Jom kita try. Ini orang kata biasa ni. Ini yang kedai Khairul Aming pernah makan ni. Tapi tengok orang nak beli dia beratur panjang gila tu. Tapi aku dah pernah makan, biasa je, nasi goreng kunyit. Coklat covered strawberry. Over down, please, boys. One here. One here. How many? Thank you. One, okay. All the way down, Next please. please. One. Thank you. Kita orang beli strawberry covered by chocolate. Sedap beli oyster kat London, gila kaya siap-siap. Tapi Zak kata apa? 20 pound. Hanya lagi sedap kan? Hanya sedap lagi. Ni biasa je nya, rasa lemon dengan ni je. Jom kita try. Lambat now. Kita try strawberry lah. Strawberry dia memang fresh lah. Besar tu. Okay. I love it. Lemonade. Macam rare tu. All lemonade. Okay. So 333 plus 5 is 30. Zak nak try. Sedap. Sedap. Sedap tu. Rasa apa tu? Lavender lemonade. Lemon dia kuat dengan lavender dia, sedap gila. Kalau nak pergi Primark kat Oxford Street, so kita naik Jubilee Line dekat ni London Bridge Station. Jom kita pergi Primark shopping. Kita orang dah sampai dekat area Oxford Street, which is kita nak pergi Primark, nak pergi beli-beli barang kat sana. So tadi naik underground, turun dekat Tottenham Court Road. Tottenham Court Road. So ini kita orang dah sampai Primark. Tak tahu lah, mari kita tinjau murah ke tak murah Primark. Saya kedai baju lah. Dia comot kedai baju. So quite good lah. Price dia macam okay lah. Apa ni, dia tak ada apa pun, tapi macam aku nak beli baju tau. Tapi macam nice lah. Baju baby, baju budak. Tapi sebab kan kita kat London kan, so memanglah macam Primark ni ada dekat mana-mana kan. Tapi aku kalau boleh macam tag dia kan, sebab ni made in Vietnam. Macam aku beli kat Vietnam tau. Macam ni made in Bangladesh. Ada yang made in India, made in China. So aku tak kisah pun, memanglah diorang ambil dari sana kan. Tapi aku nak bagi kat orang, bagi dia nampak, okay aku ambil daripada sini-sini. Macam ni made in Turkey. So aku nak dia made in England ke, made in London ke. So nampak lah macam aku beli dekat London kan. So apa, kita check it out lagi lah. Dekat Primark ni ada jugalah macam barang-barang home, barang-barang kitchen. So kalau korang dekat Oxford Street,
Tadi kita dah dari Primark. Kita orang cari surau lah, masjid atau nak spot solat kan. So dalam 7 minit je jalan. So korang boleh cari ni, Muslim World League. So kalau kat Google Map tu korang type most Islamic. So akan sampai dalam 7 minit je jalan kaki. Just boleh masuk lah. So boleh masuk. So kalau untuk female dekat belah sana, kuat ikut kat lah. Dia punya tempat solat kan. Just nice lah. Besar juga. Besar juga. So korang boleh semayang sini. Jom kita semayang dulu. Ni tempat wuduk dia. So lelaki perempuan dia kena turun sini. So buat kasut dulu lah. So buat kasut. Kasut dulu. Sini boleh ambil wuduk. So boleh ambil wuduk. Kalau kau nak berak ke, nak kencing, nak ada bidet kan. Pak, kat sini ada, jangan risau. Mesti ada bidetnya. Kat sini mana-mana masjid ada bidet. Kita orang tengah jalan-jalan tadi kat area Oxford Street ni. Lepas tu kita jumpa, nama kedai ni Millennium. Tempat Harry Potter tu. Ravenclaw, Gryffindor, Slytherin. Ini kalau kakak tengok ni dia suka. Nice tu. Tapi harga nak harap mah. Tapi harga dia tengok 20, lebih kurang 25 pound. Mahal siap. Betul ni. Kereta Mr. Bean pun ada lah siut. Kereta Mr. Bean pun ada. Damn boy, patung Mr. Bean pun ada. Rupanya ada downstairs tu. Nampak? One Piece pun ada. Siapa yang minat One Piece memang okay lah, dominat lah. Macam tu ada. Oh, Marvel pun ada tu. Oh, kedai tadi. Walau. So boleh beli. Kita datang sini. Kita daripada Oxford Street tadi kita jalan ke Chinatown. So ni kot Chinatown. Tak tahulah apa ada Chinatown ni. Diorang kata makanan je kot. Ada lah mochi. Kalau ada mochi best lah. Keadaan di Chinatown. Aha. Lepas Chinatown kita orang jalan sampai, tiba-tiba sampai kat mana ni? Leicester Square. So jalan-jalan kita orang main random berjalan. Nampak asal ramai sangat orang tu. Rupanya kat dalam ni, ini M&M kedai dia kot, nombor 1 kat London ni kan, M&M. So itu ada Lego. Jom lah kita try masuk M&M lah. Kita tengok apa ada. Tapi ramai je. Beratur panjang lah. Macam tak masuk lah kot kan. Dah panjang kan beratur. Apa lah, tak payah, bukan minat kan pun. Datang jauh-jauh Zab cari KFC tu. Zab nak order KFC. Tapi juga yang tapi korang jangan risau tu. Dia punya KFC kan halal lah. Apa ni? Tak tahu lah kau nampak ke tak. Dia halal, HFA approved. So tengoklah harga dulu, mahal tu. Aku beli kat. Ni nama dia Kentucky Original Wrap. Aku nampak tak apa-apa. Agak kabur kot. Harga dia dalam 2.4 pound lebih lah. So lebih kurang dalam RM14. Aku beli ni kitchen wrap. Tapi aku minta sos. Dia kata sos kena bayar. Bapak lah.
Sakai tu. Tu aku makan tak ada sos. Pak. Nak kena bayar lah. Aduh. Bah, telan je lah. Dekat Leicester Square ni just nice juga ah. Kat sini ada kau number 1 Korean street food. Kalau kau kenal Korea punya K-Beauty ada, Pure Soul ada. Terus sini Zap ada Zap. Zap selalu pakai ni barang Korea. Kenal saya ni. Sainsbury Local, So Plaza. Jom Zap nak masuk Sainsbury Local ni, nak beli apa tak tahu. Jom. Aku memang tengah nak cari barang Harry Potter lah yang murah-murah aku nak beli untuk souvenir untuk kakak aku. So dekat area bus stop Cambridge Circus ni aku ada jumpa satu lagi, House of Spell. So kat belah sini memang banyak Harry Potter punya souvenir, barang-barang Harry Potter. So kau tengok dalam dia. Weh, Potterhead memang suka lah sini. Besar tu, atas pun ada. So aku nak cari dulu barang untuk kakak aku. Aku lagi surprise kat dia lah. Tapi tak bukan mahal lah. Tapi tak mahal pun berpuluh-puluh kat harga kan. Tapi tak apa, aku nak beli. Okay geng, lepas dah berapa minit aku dalam tu, barulah aku decide untuk beli. Aku beli 2 tau, untuk Azri dengan kakak aku beli. Jadi surprise. Nanti kita tengok apa yang aku bagi adik. Guys, jom kita orang nak balik hostel lah. So balik hostel ni kita orang naik bas. Kita naik bas. Nak jalan lah. Kalau naik bas dalam 1.78 pound. Jom kita balik hostel. Teach me how to catch. 2 hands? Yeah, perfect. Yeah, nice. Exactly like that. Oh, fuck. Not like that. Like what you did. That just sucks. How to throw it? I do not know. I'm very bad. It's like... Oh, the legend one. Oh, that's a catch, is it? Yeah, that's a catch. Oh, hey, nice, man. I'll give it up. Is that a rugby throw? Yeah. Is it throw? I throw? Yeah, so rugby, you go up. The only people who pass the ball is QB, like quarterback. So they always throw over. So it's like that. That was quite nice. I was lucky. Yeah, wow. Oh, shit. Sorry, that was on me. That was on me. That was a good throw. Yeah, that was a good throw. Let's go. Yeah, there you go. Oh, beautiful. Strike that. Nice throw. That's sweet. Halo kan, aku dah bangun pagi ni. Tapi lewat gak pukul 8 lebih. Aku tengok muka aku pecah-pecah dul. Tak sejuk kan, tapi kering kot lah. So ni view daripada aku punya hostel, bilik aku. So aku nak check out lah. Okay, bilik aku 022. So panas dia. Tempat mandi dia kena tekan-tekan dulu gitu. Sini gambar ni. Halo geng. Okay, hari ni adalah hari yang aku akan habiskan masa dekat Emirates Stadium, dekat Arsenal, North London Forever. So kita orang tadi letak bag dekat Victoria Bus Station sebab kita orang akan pergi Paris melalui situ lah. So kita orang letak bag situ. Kita orang naik Victoria Line, turun kat King Cross St. Pancras, tukar line guna Piccadilly Line, and then to go straight to Arsenal lah.
sekarang kalau kau tengok kita jalan on the way to Emirates Stadium. Jom kita check it out. Aku rindu siap Emirates.